Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, amma ba'. Apa khabar para pendengar, para penonton yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kita sentiasa bersemangat dan sentiasa dalam keadaan bersedia untuk refresh, recall dan meningkatkan kecintaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada ruangan yang singkat ini saya akan berkongsikan kepada para penonton berkaitan tentang tadabbur Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran cukup sinonim dengan bulan Ramadan. Dalam surah Sad ayat 9, Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkaru ulul albab. Di antara maksudnya iaitu kitab Al-Quran itu diturunkan kepada kamu wahai umat Muhammad untuk kamu tadabbur, untuk kamu renungi, untuk kamu dalami, kaji, buat penyelidikan, buat kajian, penelitian, supaya kamu akan dapat melihat apakah sebenarnya yang Allah ingin sampaikan. Liyatadhakkara ulul albab. Di hujungnya itu adalah sebagai peringatan kepada golongan-golongan yang memikirkannya. Sebagian ulama kata ulul albab ini adalah golongan cerdik pandai. Sebagian yang mengatakan adalah umat Islam secara keseluruhannya. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara jelas mengajak kita untuk kita merenung Al-Quran sebagai kalamullah itu untuk kita dalami dan kaji. Cuma timbul persoalan, bagaimanakah cara tadabbur yang sebetulnya? Ada yang menyebut tadabbur itu memadai baca Quran, ada yang menyebut tadabbur itu adalah kena baca kitab-kitab tafsir yang banyak itu, kitab tafsir bahasa Arab ke Al-Maqsur, Ar-Ra'i dan sebagainya. Sebagian ulama telah menyusun garis panduan tadabbur ini. Dan kita perlu faham, dalam memahami ayat Al-Quran ini, dia tidaklah semudah yang disangkakan. Sebab dalam disiplin ilmu pengajian Al-Quran, dia ada elemen-elemen ataupun syarat-syarat tertentu ataupun ilmu-ilmu tertentu yang perlu dikuasai oleh seseorang Muslim itu supaya dia dapat memahami dan mentadabbur ayat Quran dalam cara ataupun kaedah yang tepat seperti mana yang telah digariskan oleh para ulama terdahulu. Tetapi ada kadang-kala rakan-rakan kita disebabkan tempoh ataupun kekangan sebelum itu tidak ada masa untuk mengkaji, maka dia hanya ada kekuatan untuk membaca Al-Quran dan merenung terjemahan, dan daripada terjemahan itulah dia mencuba untuk mendalami apakah maksudnya. Sebenarnya itu pun boleh, tetapi ada lagi kaedah pendekatan yang lebih baik, iaitu kita mendalami cabang-cabang ulum Al-Quran ataupun cabang-cabang ulum tafsir yang mampu menyokong kefahaman kita supaya kita memahami makna ayat Al-Quran sesuai dengan objektif penurunannya ataupun asbabun nuzul. Kerana Al-Quran itu kita kena ingat ya, Al-Quran ini tidak diturunkan sebagai semata-mata untuk dibaca ataupun semata-mata untuk dihafal. Alhamdulillah lah, kalau kita lihat dalam kalangan lingkungan kita pada hari ini, kita melihat ada anak-anak kita, generasi kita pada hari ini mampu menghafal Quran dalam tempoh setahun, 6 bulan. Alhamdulillah, itu satu usaha yang sangat bagus dan kita perlu teruskan. Namun kita kena ingat, ianya tidak perlu terhenti di situ, dan jangan berhenti setakat itu sahaja. Kalaulah Al-Quran itu sebagai kitab bacaan semata-mata, cuba kita renung berapa lama Nabi SAW berusaha untuk menyampaikan ajaran Al-Quran. Sebagian riwayat mengatakan lebih 20 tahun, lebih 23 tahun, 23 tahun, 6 bulan dan sebagainya. Kita ambillah secara angka yang umum, lebih daripada 23 tahun. 20 tahun itu bukan satu tempoh yang sangat pendek.
ianya satu tempoh yang sangat-sangat panjang, dan timbul persoalan kenapa Nabi memerlukan masa yang begitu panjang. Sebagian para ulama menyebut, Ibnu Umar dalam sebuah riwayat dikatakan beliau bila ditanya berapa lama bagaimana keadaan memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, dia kata surah Al-Baqarah pun dia ambil masa dalam tempoh 8 hingga 9 tahun dalam sebuah riwayat disebutkan. Kenapa terlalu lama? Sebab bila ditanya, dia bukan sekadar membaca, tetapi setelah dibaca, dihafal ayat tersebut dan cuba difahami apakah maknanya. Selepas difahami, dia amalkan. So, read, hifz, faham dan praktik. Dan kebanyakan kita hari ini, Al-Quran itu hanya sekadar hafalan dan bacaan. Sebahagian masyarakat meletakkan Al-Quran itu begitu tinggi nilainya, tapi dalam konteks yang su'ul faham, silap memahami kemuliaan Al-Quran. Sebagai contoh, sebahagian manusia, sebahagian individu Muslim ini hanya membaca Al-Quran ketika ada majlis-majlis tertentu, event-event tertentu, dan meletakkan kemuliaan Al-Quran itu begitu tinggi sehingga hanya disentuh pada waktu-waktu tertentu. Walhal Al-Quran itu perlu dibaca kalau boleh setiap hari. Maka sebab itulah salah satu refleksi Ramadan, kita melihat kenapa Allah ini mengurniakan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan cukup sinonim dengan bulan Al-Quran. Dan marilah kita sama-sama mengajak diri kita, saya sendiri mengajak diri saya dan tuan-puan yang dirahmati Allah SWT yang bersama saya pada hari ini, untuk kita merenung sejauh mana diri kita ini telah berusaha untuk kita dalami Al-Quran. Kalau kita dah hafal, kita dah pandai baca, Alhamdulillah, kita lepas pada aspek tilawatul Quran. Mungkin kita dah tahajud, kita dah okey, Alhamdulillah. Kita usaha kepada step berikutnya, iaitu kita usaha untuk tahfiz, untuk hafazul Quran. Kalau kita dah hafal berapa banyak Al-Quran dah kita hafal, 1 juzuk, 2 juzuk. Kalau kita dah banyak hafalan kita, cuba kita pergi kepada, kita merenung kepada terjemahan Al-Quran. Karena kita di Malaysia, khususnya di Nusantara, kita lahir-lahir bukannya dalam golongan yang memahami bahasa Arab. Maka kita perlu belajari bahasa Arab, perlu belajari ulum Quran, ulum-ulum yang menyokong kefahaman kita. Kemudian kita mendalami kepada yang berikutnya, iaitu kita lihat kepada tafsiran ayat Quran. Tafsir apa yang perlu dibuka? Tafsir banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka tafsir ulama Nusantara, tafsir Azhar, Hamka, tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Muni, dan banyak lagi tafsir Ibnu Kathir. Apapun tafsir, sama ada terjemahan ataupun tafsir dalam bahasa Arab sekalipun. Maka daripada usaha penafsiran ini, maka itulah salah satu proses ringkas untuk kita tadabbur Al-Quran. Daripada kita merujuk kepada penafsiran para ulama mutaqaddimin mutaakhir, itulah akan merungkai jawapan ataupun apakah makna sebenarnya pada ayat tersebut, dan disitulah membuahkan kepada kefahaman. Kefahaman itulah yang membuahkan kepada rasa ingin mengamalkan apakah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dan selepas kita mengamalkan ayat tersebut, daripada kefahaman tersebut, barulah ia memberikan bekas ke dalam jiwa kita. Sama ada bekas ataupun kesan kepada tutur bicara kita, penglihatan kita, perbuatan kita, pergerakan kita, cara kita bekerja, cara kita berniaga, cara kita bermuamalah, cara kita berinteraksi dengan jiran kita, dengan bos kita, anak buah kita, dan seluruhnya. Maka itu, begitulah seharusnya Al-Quran itu hidup dalam jiwa kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah Nabi mengambil masa yang begitu lama untuk menyampaikan Al-Quran, mengapa tidak kita sebagai umatnya yang bersaksi bahawa Nabi itu adalah pesuruh Allah dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Rasul Allah, mengapa pula kita tidak ada bertanya kepada diri kita, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita mendalami Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sibuk, tuan-tuan, kita cari dan buat dan berikan ruang untuk kita mendalaminya. Karena banyak dalil-dalil dan juga hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawasanya orang-orang yang mendalami Al-Quran ini, dia tidak akan rugi sahaja, dia tidak akan rugi sama ada di akhirat.
Iqra'ul Quran, ta'allamul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Orang yang membaca mendalami Al-Quran ini pada hari kiamat, Quran itu memberikan syafaat. Dan kita tak tahu tuan-puan, di hari kiamat ni nasib kita macam mana. Saya tak tahu, anda semua tak tahu. Jadi mungkin asbab Quran yang kita muliakan, yang kita baca, yang kita hafal, yang kita renungi, yang kita amalkan, itu akan menjadi syafaat, pembantu kita, penolong kita. Maka pada Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, di samping kita melakukan amal-amal soleh yang lain, kita bersedekah dan kita meningkatkan solat sunat kita, maka jangan kita tinggalkan, kerana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu ada disebut Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka itu sudah cukup dan lebih daripada keperluan manusia, yang mana Allah menggambarkan kebesaran Allah itu melalui wahyu yang diturunkannya kepada kita melalui baginda Nabi SAW. Kesimpulannya, yang pertama, marilah kita bersama-sama belajar, berusaha untuk mentadabbur Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, jangan berhenti untuk mendalami ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu tuan-tuan luas. Ilmu Al-Quran, ulum Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu terjemahan dan sebagainya. Dalamilah. Dan yang ketiga, setelah kita memahami, maka kita usaha untuk kongsikan, sampaikan kepada ahli keluarga kita, misalnya masyarakat kita, bahawasanya inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan perkongsian ringkas pada hari ini dapat memberikan sesuatu manfaat, dan sama-sama kita mengamalkan, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi pendamping kita bukan sahaja di dunia, tetapi menjadi pembantu dan penolong kita di yaumul qiyamah, yaumul hisab, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.